Lampu solar yang moden ni dia pakai reflektor saiz besar tau dekat bahagian dalam. Jadi waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Kalau korang tengok dia boleh cover kawasan yang luas. Yang moden ni harga dia tak berapa bajet sangat. Tapi kualiti dia ni padu. Kalau korang beli watt yang paling besar, dapat panel saiz besar macam ni tau. 60 cm kali 35 cm. Yang ni panel besar. Bila waktu siang dia boleh cas lampu dengan cepat. Waktu mendung dia tetap dapat hasilkan tenaga untuk bagi lampu ni nyala terang sepanjang malam. Kalau korang tengok, lampu ni dia boleh maintain cerah macam ni dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Sebab model ni dia pakai bateri saiz besar. Bateri besar, dia boleh simpan tenaga yang lama. Yang model ni mudah untuk korang gantung mana-mana. Gantung dekat dinding rumah boleh. Gantung dekat bawah garas kereta boleh. Gantung dekat bumbung rumah pun boleh. Sebab bracket dia ni jenis fleksibel. Lampu ni yang paling best bila korang pasang banyak biji. Tak payah nak risau bel tinggi. Sebab dia cas guna cahaya matahari. Dia cas dengan automatik waktu siang. Waktu malam dia akan nyala dengan automatik juga. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang premium, korang boleh check yang model ni. Harga dia ni agak keras sikit tapi kualiti dia ni padu, design pun cantik. Lampu pula boleh nyala terang sepanjang malam dan boleh nyala dengan lama.